anak lelaki dan anak puang. Okey, bila ada anak lelaki dan anak puang, kita tahu anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak puang akan dapat 1 bahagian. Okey, secara ringkas dan secara mudahnya, anak lelaki seorang, anak puang seorang. Anak lelaki seorang akan dapat 2 bahagian, anak perempuan seorang akan dapat 1 bahagian. 2/3 untuk anak lelaki sebab apa? 2 untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan. Tambah jadi 2 tambah 1 jadi 3. Jadi 2/3 untuk anak lelaki dan 1/3 untuk anak perempuan. Kalau dia ada 10 orang anak, okey, 10 orang anak. Katakanlah 5 orang anak lelaki dan 5 orang anak perempuan, okey. 5 orang anak lelaki, 5 darab dengan 2. 5 darab dengan 2 10. 10 anak lelaki, 10 bahagian anak lelaki dan anak perempuan 5. 5 darab 1 sebab 1 bahagian untuk anak perempuan. Jadi anak lelaki yang pertama dia akan dapat 2. 2/15. Sebab apa? Sebab tadi, okey, sebab tadi saya tunjuk ni 5 orang anak lelaki darab dengan 2 jadi 10. Okey? 10. Tambah dengan 5 jadi 15. 5 ni sebab apa, daripada mana pula 5 macam ni? Sebab anak puang tadi. Jadi 15 pecahan di bawah. Jadi anak puang tu akan dapat 1/15 setiap seorang. Seorang pun dapat 1/15. Anak lelaki pula 2/15 akan dapat kepada setiap seorang. Okey? Semoga tuan-tuan dan puan-puan faham, adik-adik faham apa yang saya cuba sampaikan.